Jumlah pesakit mental di Pahang menunjukkan peningkatan dalam tempoh 5 tahun bermula 2020. Menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya, Pengangkutan dan Kesihatan Pahang, Datuk Razali Kasim, pesakit baharu yang menerima rawatan pada 2020 ialah 1,721, meningkat kepada 1,791 pesakit pada 2021, 1,972 pesakit pada 2022, 2,508 pesakit pada 2023 dan 3,076 pesakit pada 2024. Berdasarkan laporan Kementerian Kesihatan dan Dapatan Saringan, antara punca masalah kesihatan mental serta penyakit mental ialah tekanan hidup dan ekonomi, termasuk faktor kos sara hidup yang meningkat, pengangguran dan hutang isi rumah. Selain itu, masalah keluarga dan hubungan sosial iaitu konflik rumah tangga, penceraian, kekurangan sokongan emosi turut menjadi antara punca selain masalah kesihatan kronik dan bencana, antaranya kesan pasca COVID-19, banjir serta kehilangan harta benda. Bagi memperkukuh kesihatan mental, Jabatan Kesihatan Pahang telah melaksanakan pelbagai inisiatif termasuk menerusi pelaksanaan saringan awal, program pendekatan ke sekolah, tempat kerja dan komuniti. Razali memaklumkan sehingga Mei 2025, sebanyak 34,727 individu di seluruh negeri telah disaring dengan 541 dirujuk untuk intervensi lanjut dan 70 disahkan mempunyai penyakit mental. Beliau berkata demikian ketika persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Pahang di Wisma Seri Pahang pada 11 Disember.